Okey, cuba bayangkan badan kau ni macam sebuah bangunan pencakar langit yang sentiasa direnovasi. Tapi, ini bukan renovasi biasa-biasa tau. Ini projek mega yang berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Dan arkiteknya, badan kau sendiri. Konsep utama dia mudah je. Badan kita ni sentiasa buang sel-sel lama yang dah penat atau rosak dan pada masa yang sama bina sel-sel baru yang segar bugar. Proses ni berlaku pada skala yang sangat besar, melibatkan trilion sel dan inilah sebab utama kenapa kita masih hidup dan sihat. Okey, kita mula dengan contoh yang paling senang kita nampak dan rasa. Mestilah kulit kita kan? Kulit ni ibarat perisai kita, barisan pertahanan paling depan yang lindungi kita dari dunia luar. Dan perisai ni sentiasa diganti baru. Hanya dalam masa 3 hingga 4 minggu, cepat gila kan? Itulah tempoh masa yang diambil untuk hampir keseluruhan lapisan luar kulit kau diganti sepenuhnya. Maknanya, kulit yang kau ada sebulan lepas, kebanyakannya dah tak ada dah hari ni. Proses ni juga menjelaskan satu benda yang kita selalu nampak. Pernah tak terfikir dari mana datangnya habuk-habuk kat rumah tu? Sebahagian besarnya sebenarnya sel kulit mati kita sendiri. Dan proses penggantian ni lah juga yang jadi sebab kenapa luka kecil atau calar kat kulit kita boleh sembuh dengan cepat. Memang hebat badan kita ni, pandai baiki diri sendiri. Kalau kau rasa pasal kulit tadi dah cukup mengagumkan, tunggu dulu. Jom kita tengok apa yang berlaku dalam aliran darah kita. Ini ibarat lebuh raya utama badan kita dan ia perlukan penyelenggaraan yang sangat-sangat kerap. Setiap satu sel darah merah dalam badan kau cuma ada jangka hayat lebih kurang 120 hari je. Betul, cuma 4 bulan. Lepas dah penat bekerja angkut oksigen ke seluruh badan, sel tu akan bersara dan digantikan. Ini bermakna setiap 4 bulan kau dapat satu set askar darah merah yang baru. Cuba bayangkan ada sebuah kilang yang super canggih dalam sumsum tulang kau. Kilang ni tak pernah cuti, tak pernah tidur. Setiap saat ia hasilkan berjuta-juta sel darah merah baru untuk ganti yang lama. Proses ni penting gila untuk pastikan otak dan semua organ kita dapat bekalan oksigen yang cukup. Memang luar biasa. Okey, kita selalu anggap tulang ni sebagai struktur yang keras, statik, tak berubah kan? Rangka yang jadi tiang badan kita. Tapi, tanggapan tu sebenarnya salah besar. Tulang kau tu sebenarnya adalah tisu hidup yang sangat aktif dan sentiasa berubah. Proses ni ada nama saintifik dia, bone remodeling atau pemodelan semula tulang. Senang cerita, ia adalah kitaran pecah dan bina yang tak pernah berhenti. Badan kita secara aktif akan pecahkan bahagian kecil tulang lama dan bina semula dengan tulang baru yang lebih segar dan kuat. Ini cara badan pastikan rangka kita sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Prosesnya ada 2 langkah utama, pecah dan bina. Mula-mula ada sel khas yang akan makan atau uraikan tisu tulang yang lama. Lepas tu, datang pula sel lain yang akan bina tisu tulang baru yang kuat kat tempat yang sama. Macam ada pasukan pembinaan paling cekap dalam dunia yang bekerja dalam badan kita. Jadi inilah fakta yang paling buat kepala pusing. Rangka yang menyokong badan kau hari ni bukan rangka yang sama masa kau kecil dulu. Dalam tempoh beberapa tahun je, sebahagian besar struktur tulang kau dah diperbaharui sepenuhnya. Secara fizikal, kau memang dah jadi orang yang berbeza. Sekarang ni timbul satu soalan yang sangat besar. Satu paradoks yang menarik gila. Kalau badan kita ni asyik berubah dan diganti je, kenapa kita masih rasa macam diri kita yang sama? Kenapa memori kita semua tak hilang sekali? Inilah persoalan utamanya kan? Kalau kulit aku dah baru, darah aku dah baru, tulang aku pun dah baru, kenapa aku masih ingat lagi hari pertama aku masuk sekolah? Kenapa aku masih kenal kawan-kawan aku? Dekat mana sebenarnya aku yang sebenar tu disimpan? Dan inilah jawapannya. Kuncinya terletak pada sel-sel yang paling istimewa dalam badan kita. Neuron dalam otak. Tak macam sel-sel lain, sebahagian besar sel otak yang membentuk memori dan personaliti kau tak diganti. Sel-sel ni kekal dengan kau semua hidup. Ia berfungsi macam sebuah arsip hidup yang simpan semua pengalaman, pengetahuan dan identiti kau. Jadi, mari kita simpulkan 2 idea yang macam berlawanan ni. 1, badan kita yang sentiasa berubah. 2, minda kita yang kekal. Gabungan kedua-dua inilah yang membentuk siapa diri kita yang sebenar. Inilah keindahan tentang diri kita. Kau adalah jasad fizikal yang sentiasa dalam proses pembaharuan, macam sebuah karya seni yang tak pernah siap. Tapi pada masa yang sama, kau adalah kesinambungan kesedaran, identiti dan memori yang dibawa oleh sel-sel otak yang tak berubah tu.
kau adalah perubahan dan kau adalah kesinambungan. Dua-dua sekali. Petikan ni memang merumuskan semuanya dengan sempurna. Setiap beberapa tahun, kita seolah-olah dilahirkan semula dari segi biologi menjadi versi fizikal yang baru. Tapi, benang kesedaran dan ingatan kita tak pernah putus. Inilah yang membolehkan kita bawa diri kita yang sama melalui setiap versi baru badan kita. So, aku nak tinggalkan kau dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba bayangkan, kau jumpa diri kau 10 tahun lepas. Orang tu ada tulang, darah dan kulit yang berbeza dari kau sekarang, tapi dia pegang permulaan semua kenangan yang kau ada. Apa nasihat yang akan kau bagi kat dia? Apa yang kau akan kongsi? Fakta ni gila, kan? Dan ada lagi yang lebih pelik akan datang. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!